Mantap, 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 mantap. Yeah, JR Adventures. Let's go. Bangun pagi, terus gerak, packing siap, tanah lepak, langit biru calling kita. Jom keluar rasa dunia, tak kisah panas atau hujan, kita tetap pun jalan. Jom jalan, jom jalan, JR kita terus ke depan. Naik bukit redah hutan, semua jadi kenangan. Jom jalan, hidup bukan tunggu peluang. Outdoors dalam jiwa, ini gaya kita. Jumping, hiking, traveling, kawan gelak cerita hiking. Jom jalan, JR kita terus ke depan. Naik bukit redah hutan, semua jadi kenangan. Jom jalan, hidup bukan tunggu peluang. Outdoors dalam jiwa, ini gaya kita. Yo, tak perlu tunggu sempurna, langkah dulu baru rasa. Dunia luas depan mata, kita conquer sama-sama. Jom jalan, JR kita luar jangkaan. Dari laut ke puncak awan, kita buat kejutan. Jom jalan, semangat tak pernah padam. JR Adventure selamanya, ini hidup kita. Umur ayah dia 69 tahun. Kau lambat sampai sebentar aku tak berbual. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan, sebelum kita mula kita akan buat secara ringkas, baca doa. Kalau pengarah nak ada yang panjang apa-apa, lewat. Kalau tak ada, kita akan buat flat off lah untuk membacakan doa. Silakan. Bukan warm up, ada pesanan penaja kepada rakan-rakan Mekah. Are you ready? In 3, 2, 1, go! Makin gila lagi. Kasut apa tu cabut? Jangan stop. Jangan stop. Tuan, yang banyak. Jom jalan, JR kita terus ke depan. Naik bukit redah hutan, semua jadi kenangan. Jom jalan, hidup bukan tunggu peluang. Outdoors dalam jiwa, ini gaya kita. Jumping, hiking, traveling, kawan gelak cerita hiking. Jom jalan, JR kita terus ke depan. Naik bukit
kita pagi ni mereka hike kita ke Gunung Arung. Cuba ke atas tu. Jom jalan, jom jalan, semangat tak pernah padam. JR Adventure selamanya ini hidup kita. Baik ke? Ayo macam berat banyak lah. Ya, soal. Berat gila. Kita dah lepas 150 meter. So menuju ke Arung ni. Bukan 268. Kita relax lah, step kita dulu. And right. Kenapa tu? Sekarang kita berada dengan 250 meter. Tapi daripada paras laut tu. Okey. Ngam. Bye. Okay, kita sampai ke 500. Tapi 500 ni daripada 500 paras laut sebenarnya. Itulah. Distance 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 dia. Kalau ketinggian dia dah 268 je sebenarnya. 268 meter. Tu ni. Hitam. Sampai mana ni? 700. 700. Okey. Distance. Tinggian ni lah. Apa? Distance dia lah. Ayo kita slow-slow je lah. Santai, santai. Kita santai, mantap. Macam ada energi pula. Dah tidak kau dulu dah. Tadi dia dah. Dah. GP. Macam avatar Saya tak larat. Okey. Mantap. Video tak boleh, mana dah video. Habis tu tak boleh tidur. Sikit ibu. Come on. Dah. Dia dapat mati sendiri Betul. Tekan sekali je. Cuba tekan sekali.
Laut. Tu sana. Dia akan attack Mak. Dia akan speechless sekali. Seorang. Dia kau buat banyak. Dia akan keluar. Dia akan keluar. Mantap bang Mantap. Baik. Kan? Ambil. Okey. Lagi depan tu sikit je. Lebih kurang 20 meter je. Kita sampai ke puncak Arung. Tengok. Jadi 276. Mantap. Berhenti. Baik. Dah tak nampak. Duduk. Duduk sini. Mak extra jos lah sis. Sampai mana? Kita dah sampai puncak Arung. Depan tu je. Let's go. Oi. Cantiknya. Masya Allah. Cantik gila. Cantik. Di situ kot. Mau. Okey, kita dah sampai ke puncak dia dah dengan tinggi 276 meter. Okey. So yang sikit. Ni dah tu. Sebab dia ada tempat ni, lebih kurang 20 orang je boleh naik ni. Okey. Dan kita akan pergi atas sekejap lagi dan menurun daripada bawah. Okay, let's go. Nah, kau ambil aku kembangan ni. Kakak. Kakak. Alright, kita dah sampai ke puncak Arung 240 268. Dia punya view dia memang semua dekat laut ni. Datang. Alright. So kita nak apa yang? Sekejap lagi nak turun. Ke bawah lah. Habis ni kita turun bawah. Alright. Let's go. Jom. Duduk je lah situ. Okay guys. Yo, menekahan. Okay, kita menuju ke jalan bawah. Alright. Bunyi riang hutan. Hati-hati dia Satu, dua. Cuba tengok tu. Kenapa tengok? Oh, dia punya angin dia memang best. So Arung memang bagi kesan untuk orang datang. Dia punya view dia memang cantik. Masya Allah, subhanallah. So nanti saya tunjuk apa yang ada kat depan sana. Let's go.
Nak menuju ke bawah ke? Ni. Depan bawah. Sebenarnya kita nak menurun. Saya saja naik. Bawah view dia. Okay, let's go. Oh, 1,200. Stand lah, perjalanan lah kan. Mantap. Macam daun papaya kan. Betul. Tu. Dia payah starter lah. Dia lain lah kalau tengok pokok dia kuning kan. Kalau biasa main kan. Sebab lain juga, lain cari saja. Kita tak tahu macam mana kan. Ada guide contoh makan kan. Guide putih. Dia senyap, dia jalan. Okey. Kita dah nak sampai pantai. Setelah tergolek. Sial kan? Sebaik terpaut semua kan. Baik lah. Okay, jom. Padahal kan ada tempat juga. Biasa kita Okey, kita dah sampai ke bawah ni. Sebenarnya kita berhampiran dengan pantai dia, pantai Gunung Arung lah. View dia memang nice. Dia ada agak panas sikit tengah hari, pukul 11. So, kita teruskan destinasi kita sampai ke hujung. Jom. Mana aku tahu.
Saya lagi jauh tengok dia melanting kan. Alright, sekarang ni JR Adventure dah sampai kat mana ya? Gunung Arung. Tepi pantai dia lah kan? Betul tak? Kat ni kot. Gunung. Tepi pantai. Okay. Atas Mantap. gunung. Lagi atas. Gunung Arung atas sekilo lagi. Lagi 1 kilo lagi kita sampai lah. Baik, balik. Jom, let's go. Bisa. Sorry. Angin sedap jangan. Angin sedap kan? Angin sedap tepi pantai. Sate ni. Kunci kereta bawa kan, jangan letaklah beg. Mana tahu beg tinggal kan. Dalam jalan. Bye. Ambil motor sekejap. Shortcut. Sampai lagi dia, ambil air dia.